Realitinya pada hari ini sedang berlaku satu konflik, satu peperangan di Asia Barat, dan kesan daripada konflik dan peperangan ini yang paling membimbangkan ialah di satu kawasan yang disebut sebagai Selat Hormuz. Selat Hormuz ni adalah selat yang mana semua negara-negara di kawasan Teluk di Asia Barat mengeksport, menghantar, meletakkan atas kapal hasil daripada hasil minyak, ya, daripada tapisan, semua dimasukkan atas kapal dan kapal-kapal akan melalui Selat Hormuz untuk ke destinasi masing-masing. Termasuklah untuk Malaysia, kita menapis apa yang disebut sebagai Arab Light and Arab Heavy. Kita mengeksport tapis crude yang kita gali dalam kawasan negara kita, kita eksport. Tapi yang kita guna untuk kegunaan domestik ialah apa yang kita import. Jadi bila semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan bahawa kerajaan, bila kita teliti apa yang ada pada Petronas dan juga bekalan-bekalan, memang cukup sekurang-kurangnya untuk 2 bulan ke depan. Masa yang sama, kalau kita lihat apa yang berlaku setakat semalam di Selat Hormuz, sekurang-kurangnya 400 kapal tidak dapat melalui kawasan itu untuk pergi ke negara-negara destinasi mereka. Ini akan ada kesan kepada negara-negara terutama yang tidak ada stok bekalan minyak